Baik, tuan-tuan, dekat sini, saya tak kat sini, tuan-tuan akan lebih tahu, okey, kita kena tahu apakah keunikan kita, tuan-tuan ya. Keunikan ni unik ni maknanya, contohnya, macam macam ustazah. Ya, ustazah nak jual sambal, betul. Okey, tapi puan ustazah punya kekuatan adalah apa? Cerita. Cerita orang di belakang puan tu. Iaitu puan punya keadaan persekitaran tu yang membuatkan orang akan boleh tertarik. Barulah orang beli sambal. Kenapa orang beli sambal dekat Khairul Ming? Sedangkan Khairul Ming boleh je sambal dia kat Shopee tu. Ada, betul tak? Sama je sambal dia. Sebab apa? Cerita dia. Kan? Cerita dia ni kisah dia baik, kan dia selalu cerita 30 hari 3 apa lah tu cerita dia, kan membuatkan orang rasa tertarik. Itu sebab dia tuan-puan ya. So kalau tuan-puan nak tahu macam mana nak buat, itu kita lebihkan cerita tuan-puan ya. Sebab apa? Setiap video tu dia ada peranan masing-masing tuan-puan ya. Okey. Baik, ini saya cerita kat sini, kamu kongsikan sini. Okey, mungkin dari segi produk tuan-puan boleh main dari segi kualiti tuan-puan ya. Ini ciri-cirilah kemudahan ya. Okey, macam contohnya sambal, kemudahan lah, design eksklusif. Okey, ini dari segi contoh dari segi tudung tuan-puan ya. Tudung, tapi saya dapat dekat sini di mana tuan-puan, kalau tuan-puan sebab apa? Sebab setiap orang contohnya kita jual public gold, orang sana pun jual public gold. Kan? 10 orang jual public gold. Orang ni probiotik, ini pun jual probiotik. Tapi apa beza dia? Bezanya aku kena buat cerita aku. Apa cerita aku? Kan? Apa ini dipanggil tuan-puan kat luar sana dipanggil backstory. Nanti saya akan jelas lebih dalam tuan-puan ya. Contohnya perjalanan tuan-puan berniaga macam mana. Apa yang membuatkan tuan-puan pilih produk tu. Mungkin apa yang tuan-puan macam Puan Ustazah, apa yang tuan-puan cerita macam Puan Halimatun pula. Puan Ain. Puan Ain punya produk dah lama kan. Apa yang formula dia apa? Kan? Apa hasil dia? Mungkin dari giga organik kan. Okey, macam tuannya macam dulu kan. Saya dengan Dato' Ali Shukri, saya dulu produk dia buat daripada herba-herba. Apa kita buat? Kita ambil semua herba yang daripada produk tu, buat demo. Ni macam mana nak buat herba ni. Okey, sebenarnya ada cara lebih mudah. Kan tak payah pakai herba ni. Pakai ni je. Kita tunjukkan cara-cara kalau kata nak cara murah sekali kan. Ambilkan alat buah-buah apa semua ni, mengkudu lah, apalah, apa semua. Ni buah-buahan dia untuk apa kebaikan dia, apa rahsia dia. Kita kan dalam kita punya ni, dan kita gabungkan jadilah kan produk dia macam tu kan. Dan apa kelebihan dia. Dan itu cerita dia. Kan? Jadi macam Puan, khasnya Puan Ain ya, dah banyak lah kata tu orang beli dengan tuan-puan. Mestilah ada produk orang bercerita mengenai kebaikan produk tersebut kan. Benda tu kita kena highlight tuan-puan ya. Okey. So dekat sini pengalaman pelanggan kita. Penting tuan-puan ya. Kalau tak ada pengalaman pelanggan kita, susah sikit tuan-puan ya. Susah sikit orang nak membeli. Jadi kalau tuan-puan macam ni, contohnya Hakim. Okey, Hakim buat public gold ataupun tuan yang buat kereta Toyota. Tuan Syah ya. Okey, Tuan Syah cuba dapatkan, Tuan Syah ada pelanggan kan, cuba call. Okey, cuba call, dapatkan video testimoni. Kena bagilah sikit. Tuan-puan, kalau kita nak buat testimoni ni, kena bagi sesuatu sikit tuan-puan ya. Okey, sebab apa? Kalau manusia dia tidak susah nak buat kalau tak ada insentif. Tuan-puan ya. Kena minta untuk product owner. Kenapa kena minta? Sebab itu bukti tuan-puan. Itu bukti. Jangan malu tuan-puan ya. Sebab apa? Bila ada bukti, lagi mudah. Macam Tuan Syah boleh ambil video kan. Mungkin dah habis lah, mungkin dah buat kot. Okey, pengalaman mereka. Bagilah atas ego RM50 ke minyak ke apa. Bagi insentif. Kan. Pelanggan-pelanggan tu kan. Kena ada tuan-puan ya. Ini akan memudahkan. Apa sebab aku kena pilih kau? Kan, orang lain pun jual Toyota juga. Kenapa aku kena beli kau? Orang cerita, Cik Syah ni bagus lah. Dia mesra pelanggan, mudah buat, cepat, apa semua senang. Kan, saya suka Cik Syah ni. Mantap, saya recommend. Jadi bila kita dapat feedback tu, kenapa kita dapat feedback? Bila kita dapat feedback, antara ada perkara dua. Satu, maksudnya bila kita dapat maklum balas, antara dua akan berlaku. Satu, mungkin kita rasa sedih kalau kita tak puas hati ke. Kan? Nombor dua, kita boleh perbaiki ya. Kita boleh pertama baik. Rupanya kita kena buat macam ni. Itu kelebihan tuan-puan ya. Kita akan perbaiki tuan-puan ya. So, bila ada tuan-puan ada pengalaman pelanggan ni, lagi mudah. Hanya macam puan-puan yang buat affiliate. Review tersebut penting, sangat penting. Okey, review tahap satu, kalau setakat teks, WhatsApp tu itu biasa. Orang dah macam biasa. Tapi kalau review video, luar biasa. Sebab apa? Orang senang. Orang bercakap mengenai kita, tuan-puan ya. Jadi tuan-puan kena fikirkan macam tu, tuan-puan ya.